Mari kita menjadi orang yang sentiasa bersangka baik kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud du'a, sebaik-baik doa itu ialah pada hari Arafah. Mari pada hari ini, hari Arafah, kita membanyakkan doa tulus yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita memerhati kepada pakaian putih bagi jemaah yang berada di padang Arafah dengan ihramnya itu mengingatkan kepada kain kafan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada hari ini dalam rangka, dalam peluang Allah berikan tentang Arafah, dalam Arafah Quran Hour. Kita memohon pada Allah saban hari sepanjang kehidupan kita, ihdinas siratal mustaqim, dalam bacaan Al-Fatihah sebentar tadi, ya Allah berikan kami hidayah di atas jalan yang lurus.
Allah terus memberi jawapan hidayah itu pada ayat yang pertama, ayat yang kedua surah Al-Baqarah, iaitu dengan sikap saya tidak tahu, Allah lah yang mengetahui segala-galanya bagaimana untuk mendapat hidayah. Dengan kerendahan hati itulah maka Allah bongkarkan, Allah bekalkan Dzalikal kitabu la raiba fih. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan, menjadi hidayah yang kita mohon pada setiap hari untuk terus berada di atas jalan yang lurus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bercakap tentang perjalanan untuk hidayah Allah ini, kita akan bersama melihat kepada surah Muzammil. Dan sudah tentu surah Al-Hajj sebagai satu surah sebagai panduan ketika kita berada pada hari Arafah. Bagi jemaah haji yang berada di padang Arafah, bagi kita yang berada di mana sahaja, menghargai hari Arafah itu dengan melihat kepada peringatan daripada Allah. Surah Muzammil adalah surah yang memberikan panduan kepada kita, seruan Allah dengan cara yang amat lembut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memanggil kepada kita dalam keadaan kita mungkin termangu-mangu tentang apakah tujuan kita diciptakan. Ketika Nabi rasa gelisah, ketika rasa terkejut mendapat wahyu pertama, rupa-rupanya Nabi diberikan misi yang besar, dan itulah juga misi yang diberikan kepada kita dengan satu kejutan, pujukan kecil daripada Allah, ya ayyuhal muzammil. Kejutan itu adalah untuk kita keluar daripada selimut, bangun pada waktu malam, kerana daripada waktu malam itulah ianya adalah tarbiyah yang penting untuk kita siapkan diri kepada tugas yang berat. Tugas setiap insan, ibu ayah, pemimpin, pekerja, apa saja jawatan kita, ia adalah tugas yang berat dan ianya tidak mampu ditunaikan kecuali apabila kita mempunyai hubungan takwa kepada Allah. Dan inilah yang berlaku dalam hari Arafah ini. Bagi para hujjaj, apabila berada di padang Arafah, pergi menunaikan haji, itu bekalan yang diperlukan adalah takwa. Takwa yang Allah nyatakan pada ayat kedua surah Al-Baqarah, takwa yang Allah nyatakan di dalam surah Al-Baqarah, dan takwa itulah yang perlu dibina sebelum pergi haji. Dan kita perlu mendirikan malam, baca Quran, mengingat kepada Allah, kerana urusan pada waktu siang itu adalah sabhan tawila, satu urusan yang panjang. Ia menyebabkan pemikiran kita itu bercelaru, kadang-kadang kita mungkin akan rasa tertekan, tetapi kekuatan itu dibina dengan malam kita bercakap kepada Tuhan. Inilah surah Muzammil, dan seruan pada surah Al-Hajj yang akan kita baca sebentar lagi adalah seruan untuk kita mengenal perjalanan tugas yang berat itu adalah untuk menuju satu destinasi as-sa'ah, menuju kepada hari kiamat. Tugas yang pelbagai dalam hidup kita ini bukanlah kerana sekadar bekerja, sekadar menjadi ibu, ayah untuk menjaga anak dan kemudian habis begitu sahaja. Tetapi yang dibawakan ialah bagi para hujjaj, bagi kita semua yang diberi peluang untuk berada di hari Arafah, mengenal kepada diri apakah yang sudah dibuat sebelum ini, selama 20, 30, 40, 50 tahun selama hari ini. Memohon keampunan pada Allah kerana kita dipanggil Allah untuk bertemu dengan as-sa'ah, dengan gegaran yang menyebabkan kita terlupa kepada segala-galanya. Ibu yang mengandung, yang menyusukan anak tidak lagi mengendahkan kepada anaknya yang disayangi, kerana yang paling penting ketika gegaran as-sa'ah, inna zalzalatas sa'atu syai'un azim, adalah satu perkara yang besar. Hari Arafah inilah untuk kita mengingatkan diri kita, kerana bila sudah berlaku gegaran tersebut, segala ingatan-ingatan itu tidak lagi bermakna untuk kita kembali. Hari Arafah ini peluang untuk kita membaiki dan melihat perjalanan diri kita daripada kecil sehinggalah ke destinasi akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. يوم
ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض
يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. صدق الله. Saudara-saudara sekalian, menjadi sunnatullah Allah Subhanahu wa taala memilih daripada kalangan para malaikat itu malaikat yang terpilih melaksanakan tugas-tugas yang besar seperti malaikat Jibril alaihi salam membawa wahyu. Begitu juga menjadi sunnatullah Allah Subhanahu wa taala memilih di kalangan manusia itu para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Begitulah Allah Taala juga memilih daripada muka bumi yang luas ini tanah yang diberkati melebihi tanah-tanah yang lain sebagaimana tanah Mekah, Madinah dan juga Baitul Maqdis. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala boleh memilih masa-masa daripada keseluruhan masa yang terbaik daripada masa-masa yang lain sebagaimana keafdalan hari Arafah dan bulan Zulhijjah mengatasi bulan-bulan yang lain. Maka begitulah para saudara-saudaraku sekalian, Allah juga boleh memilih di kalangan kita sebagai hamba-Nya, di kalangan hamba yang diangkat menjadi hamba-Nya yang beriman dan bertakwa kepada Allah untuk Allah anugerahkan dengan syurga yang amat besar. Oleh itu, bersempena dengan hari Arafah yang penuh dengan kemuliaan ini, untuk menjadi seorang insan yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Muzammil telah menggariskan beberapa perkara untuk kita ambil dan jadikan panduan agar kita menjadi insan yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memulakan surah Al-Muzammil dengan menyatakan bahawa kemuliaan seorang mukmin itu adalah pada qiyamul lailnya. Kata Nabi SAW, wa inna syarafal mu'minu fi qiyamil lail, atau kama qala SAW, sesungguhnya kemuliaan seorang muslim adalah pada qiyamul lail mereka. Nabi SAW menyebutkan bahawa sesungguhnya qiyamul lail adalah da'bus salihin min qablikum, merupakan pakaian-pakaian orang saleh sebelum daripada kalian. Dalam surah Al-Muzammil juga Allah Ta'ala menyebutkan tentang jalan dan bekalan untuk menjadi insan pilihan Allah yang Allah kurniakan kepada kita keistimewaan dunia dan akhirat, iaitu untuk kita sama-sama membaca dan menekuni kitab Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Quranul Karim. Quran diturunkan dengan perantaraan malaikat yang terpilih untuk diturunkan kepada insan yang terpilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan pada malam yang terpilih untuk umat yang terpilih pada tanah yang terpilih iaitu Mekah, untuk insan-insan yang bersedia untuk dipilih menjadi hamba Allah Ta'ala yang termulia. Mudah-mudahan dengan kita menghadap kepada Quran, kita menjadi insan yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dalam surah Al-Muzammil, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang keperluan untuk khusyuk berzikir mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla menyebut pada ayat yang dibacakan dalam suratul Muzammil, iaitu ingatlah dan sebutlah nama Tuhanmu sebagai Tuhan yang agung dan mulia, maka dengan ingatan yang penuh dengan kadar kita mengagung dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala sepenuh hati kita. Bekalan untuk menjadi insan pilihan Allah Taala bukan hanya baik hubungan kita dengan Allah melalui qiyamul lail atau bacaan Al-Quran ataupun dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan pada ayat yang dibacakan tadi, wasbir. Hendaklah kita menghadapi ujian kehidupan ini sesama manusia. Dalam pelbagai lapisan masyarakat, keadaan manusia, pasti ada perkara yang perlu kita terima dengan kesabaran. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam surah Al-Muzammil, dan bersabarlah kalian dengan kesabaran yang indah dalam menghadapi ujian-ujian dan cabaran-cabaran di dalam kehidupan dunia. Khasnya apabila kita ingin menjadi insan yang dipilih Allah sebagai pendakwah yang melaksanakan tugasan dan perintah Allah, pasti akan ada hambatan, cabaran, ujian, sebagaimana Nabi Musa alaihi salam yang menjadi pendakwah menyelamatkan Bani Israel berhadapan dengan cabaran, berhadapan dengan Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala teguhkan pendirian orang yang beriman, sabar, kerana sabar adalah merupakan jalan kejayaan. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, Nabi SAW bersabda, as-sabru miftahul farj, iaitu kesabaran itu adalah merupakan kunci kepada dilepaskan kita daripada segala kesusahan. Oleh itu, untuk kita menjadi bekalan yang kuat, menjadi insan pilihan Allah, bukan hanya baik hubungan dengan Allah,
tetapi hubungan kita sesama makhluk dan manusia kita hadapi dengan penuh kesabaran. Dalam kita mendidik generasi, perlukan sabar. Dalam kita menghadapi ujian dan cabaran, kita perlukan sabar. Dan Allah Ta'ala menutup surah Al-Muzammil dengan ayat yang panjang pada menceritakan tentang pentingnya kembali qiyamul lail, infak di jalan Allah, dan kita rukuk dan sujud kepada Allah, menjadi hamba-Nya yang khusyuk. InsyaAllah kita menjadi insan pilihan yang berjaya dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada surah Al-Hajj untuk sama-sama kita menikmati dan juga menghargai kepada apakah roh bagi rukun Islam yang kelima, dan sudah tentunya ia ada kaitan juga dengan hari Arafah. Bagi para hujjaj yang berada di padang Arafah, bagi kita yang berada di seluruh dunia, apabila mengingat kembali kepada sejarah Nabi Ibrahim pada ayat 26 berkaitan membersihkan, mensucikan Kaabah Asy-Syarif, ia ada kaitan dengan perjuangan Nabi Ibrahim. Itulah perjuangan kita. Jika Kaabah dulu ianya mungkin ada berhala dibersihkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inspirasi daripada Nabi Ibrahim, dan kini ia sudah bersih. Yang penting adalah pada hari Arafah ini kita melihat dalam jiwa kita, kiblat kita itu sudah dibersihkan kepada Allah semata-mata, ataupun masih lagi ada berhala-berhala keuangan, pekerjaan, keluarga, manusia di dalam diri kita yang perlu dibersihkan agar kita tidak mahu berlalunya hari Arafah ini kita belum lagi diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang dibacakan tadi bercakap tentang orang yang tawaf. Orang yang tawaf itu fokusnya adalah kepada Allah. Di kirinya Kaabah dan terus mengelilingi sebanyak 7 pusingan. Itulah ritual yang patut bertukar menjadi satu titik perubahan dalam diri, bahawa bila sampai pada hari Arafah, bila saya menunaikan haji, saya perlu memastikan kehidupan saya jangan lagi berorientasikan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat tadi berbicara tentang korban, tentang bahimatul an'am, berkaitan dengan korban secara fizikal itu, ianya lebih daripada itu pertanyaan kepada kita pada hari Arafah. Apakah lagi perkara yang perlu saya korbankan? Ego, dengki, dendam, segala perkara yang berpenyakit di dalam jiwa ini perlu dikorbankan. Kerana apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim, apa yang berlaku pada Nabi Ismail, pada Hajar, pada Nabi Muhammad SAW, orang berjaya adalah orang yang paling banyak berkorban. Korbankan masanya, korbankan segala keselesaan yang ada, kerana di sebalik korban itu ada ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kita menghadapi melalui Arafah ini, kita berusaha menunaikan kewajipan. Bagi para hujjaj, mereka berjuang daripada segenap pelosok dunia dengan berusaha sampai ke tanah Arafah untuk menunaikan haji. Bila kita berada pada hari Arafah ini, ia sebagai lambang bahawa kita perlu berusaha sekeras mungkin untuk menunaikan kewajipan Allah. Biarlah walaupun sukar, tetapi kita tahu bahawa itu adalah pengorbanan yang diberikan peluang ganjaran besar daripada Allah. Dan pada ayat yang akan kita baca nanti, kita akan lihat bagaimana hurumat, segala perkara-perkara suci daripada Allah, apabila kita masih lagi menghargai kepada Hajj, kita menghargai kepada Kaabah, kita menghargai kepada hari Arafah, itu adalah satu tanda bahawa hati ini masih berfungsi.
Ada sesetengah yang merasakan bahawa hari Arafah ini adalah hari biasa, tidak ada nilai apa kerana saya bukan pergi haji. Malah ada yang sampai ke umrah ataupun haj, melihat kepada Kaabah tersebut tidak pun terunggah ataupun teruja untuk saya bertanya pada diri, apakah legasi perjuangan saya selama hari ini? Nabi Ibrahim sudah beritahu kepada Allah, Nabi Muhammad ketika Fathu Mekah telah beritahu kepada Allah, saya sudah berjuang ya Allah. Maka pertanyaan kepada kita, apakah perjuangan bagi kita yang berada di Malaysia, di mana sahaja selain di Mekah dan Madinah, apa yang saya akan beritahu kepada Allah bila saya diizinkan untuk bertawaf di Baitullah Al-Haram, dan bagi yang sudah pun, yang sedang dijemput pergi ke Haj, ya Allah, saya sudah berjuang, dan kalau saya belum cukup berjuang ya Allah, jika Engkau memberi masa lagi selepas saya balik daripada hari Arafah, daripada Haj, saya akan berjuang, saya akan memastikan bahawa kalimatullahi hiyal ulia itu diangkat setinggi-tingginya. Kerana itulah kesan daripada Qiyamul Lail, daripada surah Muzammil, membina karakter diri untuk berjuang dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها
Sama-sama kita bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada muka surat yang terakhir daripada suratul Hajj, Allah Subhanahu wa taala ketika memulakan surah Al-Hajj, Allah menceritakan tentang suasana hari kiamat, suasana kebangkitan dan kedahsyatan hari kiamat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menutup suratul Hajj dengan menceritakan tentang bagaimana pemilihan Allah kepada golongan yang selamat nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala mengakhiri surah Al-Hajj pada muka surat yang terakhir dengan menyebutkan tentang keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala serta kefatalan penyembah-penyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala menyebut, kamu lihatlah kepada mereka yang menyembah selain Allah. Mereka menyembah kepada suatu bentuk benda yang kalaupun lalat menyinggah kepadanya, dia tidak mampu mengambil balik apa yang lalat telah ambil daripadanya. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Agung dan Maha Besar, menciptakan segala sesuatu dan tidak ada perkara yang luput daripadanya akan segala sesuatu. Menjadi seorang tetamu Allah Subhanahu wa taala adalah peluang untuk kita membersihkan diri. Nabi SAW bersabda, "Man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuh." Barang siapa yang pergi melaksanakan haji, tidak melakukan perbuatan keji dan kefasikan ketika melaksanakan haji, pulangnya mereka daripada haji bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Umat Islam yang melaksanakan haji di bumi yang mulia Mekah adalah merupakan perhimpunan tahunan umat Islam yang besar, yang telah mengumpulkan semua bangsa, warna kulit, lidah yang berbeza dengan satu tujuan. Tujuannya adalah membesarkan Allah pada waktu itu. Menunjukkan kepada kita perbezaan umat Islam. Walau dengan warna kulit, lidah yang berbeza, tetapi kita telah berkiblatkan kepada kiblat yang sama. Bertuhankan dengan Tuhan yang sama. Berpandukan Rasul yang sama. Berpedomankan kitab yang sama iaitu Al-Quran. Maka mengapa umat berpecah? Oleh itu, wahai seluruh umat-umat Islam yang melaksanakan haji dan berwukuf di Arafah, andai kita pulang ke tanah air nanti, kita adalah merupakan duta-duta yang akan kembali menyatukan ummah dalam makna tauhid yang sama. Perbezaan-perbezaan kecil selain daripada akidah tidak boleh membawa kepada perpecahan ummah. Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita pada muka surat yang terakhir daripada surah Al-Hajj, selain daripada teguhkan iman dengan membayangkan, menggambarkan, bertafakur akan kebesaran Allah dalam kejadian alam ini. Yang keduanya, Allah mengajarkan kita pada muka surat yang terakhir dalam surah Al-Hajj, iaitu istiqamah dan konsisten dengan segala amalan yang telah kita latih ketika musim haji. Kita salat di Masjidil Haram dengan fadilat yang besar, kita tawaf, kita melaksanakan rukuk dan sujud. Allah memanggil kita pada ayat yang sama, ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang yang beriman, teruslah konsisten untuk rukuk kepada Allah, teruslah konsisten untuk sujud kepada Allah. Artinya, orang yang telah melazimi amalan-amalan solat, amalan-amalan sedekah, amalan-amalan baik ketika mana dia di tanah suci haram, apabila pulang ke tanah air, jadilah kalian terus insan pilihan Allah untuk makmurkan masjid-masjid dan surau di tempat masing-masing. Pulang ke tanah air, istiqamahlah terus untuk melaksanakan agenda menyatukan ummah di atas kalimah kebenaran. Pulanglah terus berjihad dan berdakwah. Umat ini, tuan-tuan, diciptakan Allah Ta'ala sebagai umat yang bergerak. Bukan hanya umat yang duduk di biara-biara mereka, duduk di tempat sejadah mereka, membuat hubungan baik dengan Allah, tetapi tidak melaksanakan tugasan yang dipertanggungjawabkan Allah. Allah menuntut kepada saya dan kita semua untuk kita bergerak dalam masyarakat dengan firman Allah, wajahidu fillahi haqqa jihadi, berjuanglah, berjihadlah, berdakwahlah. Kerana membeli syurga yang mahal itu tidak dapat dengan kerehatan tubuh. Syurga mesti dibeli dengan kesusahan, dengan perjuangan, dengan dakwah, dengan kesusahan. Huwa jitabakum, Allah telah memilih kamu untuk menjadi pengunjung masjid.
Allah memilih kamu untuk mempelajari kitabullah Al-Quran. Allah telah memilih kamu untuk menjadi pendukung agama ini, bukan hanya penyokong dan penganut, pendukung agama ini untuk meneruskan legasi nabi-nabi sejak Nabi Ibrahim sampailah Nabi Muhammad SAW, dan kita akan meneruskan agenda ini sampailah ke waktu yang Allah tentukan di hari akhirat nanti, agar kita menjadi umat yang berjaya. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Allah telah menamakan kalian muslim, artinya hamba yang menyerahkan segala-galanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang terakhir daripada surah Al-Hajj untuk mengingatkan kepada kita bagaimana pada hari Arafah ini ada sesuatu yang kita bawa bagi para hujjaj di padang Arafah, bagi semua di kalangan kita yang diberi ruang untuk mendapat saat hidup pada hari Arafah. Antara resolusi yang boleh kita ambil daripada perkongsian surah Muzammil dan surah Al-Hajj pada hari ini, yang pertama ialah kita membina jiwa hamba. Membina jiwa hamba lantaran Allah mengingatkan pada ayat 77 sebentar tadi tentang irka'u wasjudu, makin kita ini rukuk dan makin kita bersujud, maka ia menyebabkan kita makin lagi merendah diri dalam pelbagai cabaran kehidupan yang melanda. Kita jangan sampai kita terlupa bahawa cara untuk kita memohon pertolongan Allah pada segenap apa cabaran hidup ini adalah dengan ista'inu bis sabri was salah, dan pada salah itu ada rukuk sujud.
Kita menyedari walaupun masalah belum selesai, tetapi kita ada Allah yang azim, yang hebat, ada Allah yang maha sempurna, maha suci, ada Allah subhana rabbiyal a'la yang maha tinggi, dan kita amat kerdil untuk memikirkan solusi masalah kecuali bergantung padanya. Yang kedua, apabila diingatkan kepada kita dengan istilah wajtabakum pada ayat yang ke-78, ayat akhir daripada surah Al-Hajj, Allah telah memilih kamu. Allah memilih kepada para hujjaj, memilih kepada kita semua yang berada pada hari ini. Allah memilih kita, dan Allah pilih itu bukan untuk kita goyang kaki, tetapi Allah pilih kita untuk bertugas, untuk melaksanakan amanah sebagai khalifah di muka bumi ini dalam menghadapi pelbagai ujian. Ujian tetap ada, tetapi Allah ada melihat sesuatu nilai yang besar dalam hidup kita dengan kita meneruskan perjuangan seterusnya. Yang ketiga, apabila kita melihat pada surah Muzammil, surah Al-Hajj, pada hari Arafah ini kita diingatkan untuk menekankan kepada takwa. Apa saja yang kita buat bagi para hujjaj ketika berada di Arafah, ketika berada di Mina, ketika berada Muzdalifah, jangan terlupa dalam penat mengutip kerikil batu di Muzdalifah, melontar di jamrah itu. Ingat bahawa ada nilai takwa. Hati ini perlu dibersihkan daripada semua perkara-perkara yang menyebabkan kita jauh daripada menghargai ni'mal maula wa ni'man nasir. Perkara yang keempat, resolusi meneruskan momentum ibadah dan perjuangan iman, sehinggakan pada hujung ayat yang ke-78 surah Al-Hajj, kita ingin merasakan fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita merasakan betapa manisnya Allah menjadi pelindung kita. Bagi para hujjaj ketika beratur pergi ke tandas, ketika beratur naik bas, ketika ujian di sana di sini, tiba-tiba ada bantuan, kita merasa, ya Allah, Engkau pelindung, ni'mal maula, dan Engkau memberi pertolongan, ni'man nasir. Kemanisan itu ingin kita bawa terus-menerus dalam hidup. Dan ia bukan sekadar para hujjaj, bagi kita yang berada di seluruh dunia pada hari Arafah ini, kita sudah dipilih. Wajtabakum, dan kita terpilih untuk melaksanakan tugas dalam kepayahan. Kenalah wa'tasimu billah, berpegang kepada Allah benar-benar, sehingga kita akan terus merasai kemanisan, pelindungan maula dan bantuan besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, harapnya daripada hari Arafah ini kita kukuhkan peranan khalifah membawa rahmat, syuhada'a 'alan nas pada ayat akhir surah Al-Hajj. Kita mahu menjadi saksi kepada seluruh manusia bahawa kita membawa rahmah dalam keadaan orang berperang, orang mungkin bergaduh, orang bertelagah dan sebagainya. Kita tetap membawa jiwa rahmah, kerana itulah yang dibekalkan kepada kita pada hujung surah Muzammil. Ghafurur Rahim. Allah menawarkan keampunan, Allah menawarkan rahmah. Orang yang sentiasa diampunkan, dia tahu bahawa saya tidak layak untuk mengherdik orang sekitar. Kalau Allah bagi rahmat selepas saya silap, Allah ampunkan, Allah beri rahmat, saya juga akan maafkan orang sekitar saya, dan saya akan terus menyayangi, menerima apa yang ada, kerana siapalah saya untuk terus bertelagah, tetapi saya terus menyebarkan rahmah. Mari sama-sama kita siapkan diri kita untuk meneruskan kehidupan, dan kita berikrar. Moga-moga ikrar di hari Arafah ini adalah satu azam besar kita bahawa, ya Allah, kami dipilih dan kami tidak akan mensia-siakan pilihan daripadamu, ya Allah. Kita berikrar. Kita ikrar Arafah, diminta semua letak tangan di bawah bahu kiri. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك. لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Dengan nama Allah yang Maha Pemurah,
lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Bahawasanya kami berhimpun Bahawasanya kami berhimpun pada hari Arafah yang mulia ini pada hari Arafah yang mulia ini dengan jiwa yang berserah dengan jiwa yang berserah di hadapan-Mu ya Allah, di hadapan-Mu ya Allah, membawa harapan taubat membawa harapan taubat dan penghambaan yang tulus. dan penghambaan yang tulus. Kami berikrar Kami berikrar untuk menjadi hamba pilihan-Mu, untuk menjadi hamba pilihan-Mu, the chosen one, the chosen one, untuk memikul amanah iman untuk memikul amanah iman dan perjuangan di jalan-Mu, dan perjuangan di jalan-Mu, berpandukan prinsip berikut. berpandukan prinsip berikut: Membina jiwa melalui qiyamul lail membina jiwa melalui qiyamul lail dan tilawah Al-Quran dengan tartil. dengan tilawah Al-Quran yang terakhir, Menjadi hamba yang kuat dan sabar menjadi hamba yang kuat dan sabar dan teguh menghadapi ujian kehidupan. dan teguh menghadapi ujian kehidupan, Menghidupkan nilai takwa menghidupkan nilai takwa dalam setiap ibadah dan tindakan. dalam setiap ibadah dan tindakan, Memelihara solat, memelihara solat, menyempurnakan zakat menyempurnakan zakat dan berjihad di jalan Allah. dan jihad berjalan Allah, Menjadikan ibadah haji dan korban menjadikan ibadah haji dan korban sebagai manifestasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami sedar bahawa Kami sedar bahawa haji mendidik kami haji mendidik kami bukan untuk diam, bukan untuk diam, tetapi untuk terus bergerak, tetapi untuk terus bergerak, berjihad dan melakukan kebaikan di jalan-Mu. berjihad dan melakukan kebaikan di jalan-Mu. Sesungguhnya solat kami, Sesungguhnya solat kami, ibadah kami, ibadah kami, hidup kami hidup kami, dan mati kami dan mati kami hanyalah untuk-Mu Tuhan sekalian alam. hanyalah untuk-Mu Tuhan sekalian. Taqabbal minna ya Allah, Taqabbal minna ya Allah, taqabbal minna ya Rahman, taqabbal minna ya Rahman, taqabbal minna ya Rahim. taqabbal minna ya Amin. Jadi insya-Allah kita akan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan yang mulia ini, pada hari yang mulia ini. Moga-moga dengan munajat kita, dengan doa kita, dengan ibtihal kita dan rintihan kita, Allah Subhanahu Wa Taala menerima, memperkenan dan memustajabkan doa kita semua insya-Allah Taala yang datang lahir daripada ketulusan hati kita semua insya-Allah Taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya aliyu ya azim, ya halimu ya hakim, anta rabbi, fa ni'mal rabbu rabbi, wa ni'mal hasbu hasbi, tansuru man tasha'u wa antal azizul hakim. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepadamu ya Allah yang maha perkasa lagi maha kuasa, agar kurniakanlah kepada kami ya Allah apalah kiranya pada bulan yang mulia ini ya Allah, pada hari yang penuh barakah ini ya Allah, akan keampunan daripada sisimu ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala maksiat yang kami lakukan secara sengaja atau tidak sengaja ya Allah. Ampunkanlah segala dosa dan maksiat yang dilakukan oleh mata kami ya Allah. Ampunkanlah dosa maksiat yang dilakukan oleh telinga kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa dan maksiat yang dilakukan oleh lidah kami ya Allah. Kurniakanlah kepada kami taufik daripada sisimu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, sama ada yang telah meninggal dunia ataupun yang
masih hidup ya Allah. Ampunkanlah pasangan dan anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah mereka di kalangan anak yang saleh dan salehah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan kebaikan pada hari ini yang penuh dengan barakah dan kemuliaan ya Allah, kami bermohon sebagai seorang hamba yang fakir lagi miskin kepadamu ya Allah, agar dikurniakan kepada kami istiqamah dalam beriman kepadamu ya Allah, sampailah hari pertemuan kami denganmu ya Arhamar Rahimin. Kurniakanlah kepada kami kekuatan ya Allah untuk berzikir mengingatimu ya Allah. Berikanlah kepada kami kekuatan ya Allah untuk membaca Al-Quran siang dan malam ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami bermohon kepadamu ya Allah dengan segala kebesaran, kekuasaan, keagunganmu ya Allah, agar dikurniakan kepada kami semua akan husnul khatimah, dan jadikanlah pengakhiran kehidupan kami semua adalah syurga firdausmu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, dengan berkat hari yang penuh dengan kemustajaban dan kemuliaan ini ya Allah, kami bermohon kepadamu dengan penuh kerendahan hati ya Allah, bantulah kami untuk menghilangkan segala sifat-sifat mazmumah dalam hati kami ya Allah. Bantulah kami untuk memelihara diri kami daripada segala gangguan dan godaan syaitan ya Allah. Bantulah kami ya Allah untuk teguh dalam menghadapi segala tipu daya dunia ya Arhamar Rahimin. Kurniakanlah kepada kami basirah, pandangan mata hati yang jelas dalam melihat kebenaran ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang maha mulia lagi maha kuasa, Tuhan yang menurunkan Quran dengan kebenaran, kami mohon kepadamu ya Allah agar dikurniakan kepada umat ini akan keampunannya ya Allah, akan kerahmatannya ya Allah, dan kesatuannya ya Allah. Jauhkanlah umat ini daripada perselisihan yang merugikan mereka ya Allah. Satukanlah hati mereka di atas kalimah kebenaran ya Allah, dan kurniakanlah kesedaran buat mereka untuk bergerak di jalanmu ya Allah, dalam mengembangkan agamamu, mempertahankan agamamu, dan menjulang kalimahmu ya Arhamar Rahimin. Ya Allahu ya Aliyu ya Azim, ya Qahharu ya Dzal Quwwatil Matin, kurniakanlah kejayaan dan kemenangan kepada seluruh para mujahidin yang sedang berjuang dan berjihad di jalanmu ya Allah. Khasnya kepada saudara-saudara kami yang sedang berjuang di bumi Palestin ya Arhamar Rahimin. Kurniakanlah kesabaran, ketabahan, keteguhan kepada umat Islam yang berada di Gaza ya Arhamar Rahimin. Berikanlah kemenangan dan kejayaan kepada mereka. Dengan kemustajaban doa kami ini ya Allah, mudah-mudahan kami bermohon kepadamu ya Allah agar dikurniakan kepada mereka kemenangan, kejayaan dan kemerdekaan. Ya Allah, kami mohon dengan kekayaan-Mu ya Allah, dengan kelembutan-Mu ya Allah, kurniakan dan rezekikanlah kepada kami untuk solat di dalam Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka ya Arhamar Rahimin. Berikanlah kepada kami peluang itu ya Allah, untuk kami mendapat kebaikan dan keberkatan, menyempurnakan perintah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Tuhan kami, akhirnya kami bermohon kepadamu ya Allah, dengan segala keluasan pemberian-Mu ya Allah, cukupkanlah kami dengan segala yang halal, jauhkanlah kami daripada segala yang haram, kurniakanlah kepada kami kecukupan daripada kurniaan-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.